Kalau korang tengah mencari phone pada tahun 2026 ni, iPhone 17 Pro Max ni antara phone yang you guys tak boleh abaikan. So, jom kita sembang. Let's go. iPhone ni dia memang terkenal lah dengan kualiti video dia. So kalau you guys yang memang sentiasa banyak buat video, contoh macam record video TikTok, IG Reels ataupun YouTube Short, ataupun buat vlog harian menggunakan aplikasi YouTube, so memang sesuai lah. Sebab apa? Bila record tu, kualiti video dia dapat hasilkan kualiti ataupun warna yang orang kata hampir sama dengan warna natural, warna kulit kita lah. And then dari segi audio pun sangat-sangat clear. Lepas tu dari segi bateri pula, so biasanya lah pengguna-pengguna iPhone Pro Max ni dia dapat menggunakan jangka hayat bateri dia dengan lebih lama, sebab kapasiti phone dia lebih besar lah bateri tu. So at least korang boleh pakai, kira satu kali charge boleh pakai untuk 1 hari punya penggunaan lah, penggunaan biasa lah. Tapi kalau korang macam jenis hard user, maybe dia akan pendek sedikit. Dari segi prestasi pula, iPhone memang sangat-sangat terkenal dari segi kelancaran dia. Nak buka aplikasi, nak edit, nak tukar-tukar apps, semua benda tu dia boleh buat secara smooth saja. Paling best, biasanya iPhone akan dapat kemas kini yang paling latest at least dalam jangka masa yang sangat lama. Maksudnya, kalau korang beli iPhone ni sekarang, at least korang boleh pakai lagi maybe 4 ke 5 tahun dari segi dia punya update lah. Kau boleh pakai lama macam tu. Kalau korang memang pengguna tegak produk Apple macam iPhone, Apple Watch, iPad, semua benda ni ataupun semua gadget-gadget ni korang boleh linkkan dalam satu tempat. Kiranya kalau nak buka message tu dekat iPhone boleh, dekat MacBook boleh, dekat korang punya Apple Watch pun boleh, tak ada masalah. Jadi bagi aku, iPhone 17 Pro Max ni sangat sesuai untuk orang yang nak mencari phone yang memang power dari segi bateri, and then dia punya ekosistem dan juga ketahanan lah. So kalau you guys memang sukakan kualiti video yang cantik, and then nak orang kata apa, setiap urusan tu berjalan dengan lancar, aku sangat sarankan untuk ambil iPhone 17 Pro Max ni. Aku tak nafikan harga dia memang mahal, tapi cuba korang tanya dekat pengguna iPhone, kenapa diorang beli? Adakah sebab pengalaman atau hanya semata-mata gimmick sahaja? So apa pula pendapat korang? Kalau korang diberi pilihan sama ada iPhone 17 Pro Max ataupun phone flagship Android, yang mana satu akan jadi pilihan korang? Tinggalkan dekat ruang komen. So you guys, terima kasih yang melihat. Jangan lupa subscribe, like and then share video ni untuk lebih banyak pendedahan. So jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.